Okay guys, kenapa apabila seseorang itu menghidap penyakit macam obesiti, ramai daripada kita suka judge dia. Contoh judgement, hang ni pemalas, hang ni tak ada disiplin, dan kalau hang betul-betul nak kurus, mesti boleh. Tetapi apabila kita bercakap mengenai kencing manis ataupun darah tinggi, kita melihatnya sebagai penyakit ataupun masalah kesihatan. Jadi kenapa dengan obesiti ni, layanan dia berbeza? Sebagai doktor perubatan, saya dah jumpa macam-macam pesakit yang dah cuba macam-macam untuk turunkan berat badan. Ada yang dah cuba diet, ada yang dah cuba exercise, ada yang dah turun berat badan, lepas tu naik lagi tinggi berat badan dia. Tetapi apabila hasilnya tak seperti yang diharapkan, mereka mula merasa seolah-olah semuanya salah diri sendiri. Hakikatnya obesiti ni bukan sekadar isu penampilan ataupun kurang disiplin. Ia adalah sejenis penyakit kronik yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya adalah faktor seperti genetik, hormon, metabolism, tidur, stres dan persekitaran. Sebab itu bagi majoriti orang, usaha sendiri sahaja mungkin tidak mencukupi. Perbincangan dengan doktor boleh membantu mereka memahami badan mereka sendiri dan boleh mendapatkan sokongan yang sepatutnya. Sebab itu saya sangat sokong perbualan sayangkan. Sebab dah sampai masa untuk kita kurangkan stigma dan lebihkan pemahaman. Kita perlu berhenti melihat obesiti ini sebagai kegagalan peribadi. Ramai yang masih bergelut dengan masalah berat badan ni masih segan dan malu untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan mendapatkan bantuan ni bukanlah tanda yang anda gagal. Sama seperti penyakit kronik yang lain, masalah obesiti ni patut difahami dan diberi sokongan yang sepatutnya. Dan apabila kita bercakap mengenai pengurusan berat badan, kita bukan hanya fokus kepada nombor di atas penimbang. Yang lebih penting adalah mengurangkan lemak secara sihat sambil mengekalkan otot, kekuatan dan juga fungsi harian. Kalau anda atau seseorang yang anda sayangi masih bergelut dengan masalah berat badan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka, anda boleh berjumpa dengan doktor lebih awal atau anda boleh layari novocare.my untuk maklumat lebih lanjut. Sayangkan, kita kurangkan stigma dan lebihkan memahami.